Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hidayatul Ikhwan bin Zulkifli daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Langgar. Pada hari ini saya akan menerangkan sebahagian daripada subtopik 7.2 Tenaga Keupayaan dan Tenaga Kinetik bagi mata pelajaran Sains Tingkatan 3. Baik, fokus saya pada hari ini adalah hubungan antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti. Apabila suatu kotak diangkat daripada lantai, maka berlakunya sesaran yang kita wakilkan sebagai H. Kemudian adanya juga daya ke bawah, iaitu berat kotak. Jadi di sini kita dapat takrifkan kerja adalah daya darab sesaran. Daya di sini adalah berat kotak darab dengan tinggi, iaitu sesaran. Kemudian berat perlu didarabkan dengan pecutan graviti dan juga tinggi, maka terhasillah M darab G darab H, MGH. Jadi di sini kita dapat simpulkan tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan kerja yang dilakukan. Seterusnya kita pergi kepada contoh masalah numerikal. Rajah menunjukkan sebuah lift yang mengangkat beban sebanyak 1,200 kg setinggi 30 meter. Soalan A. Berapakah kerja yang dilakukan oleh lift? Di sini kita perlu menggunakan rumus kerja W sama dengan F darab S. F di sini bersamaan dengan 1,200 kg darab 10, manakala S sesaran ialah 30 meter. Jadi di sini kerja yang dilakukan oleh lift ialah 360,000 Joule. Soalan B. Berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu? Tenaga keupayaan graviti ataupun singkatan TKG bersamaan dengan M darab G darab H, MGH. Jadi untuk soalan ini, tenaga keupayaan graviti adalah sama dengan 1,200 kg darab 10 darab 30 meter. Jadi hasilnya juga 360,000 Joule. Soalan C. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan dengan tenaga keupayaan graviti lift? Di sini kita dapat simpulkan tenaga keupayaan graviti lift adalah sama dengan kerja yang dilakukan lift. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Rajah menunjukkan Superman yang mempunyai jisim 70 kg berdiri di atas menara PNB. Berapakah ketinggian Superman itu daripada permukaan bumi jika tenaga keupayaan Superman ialah 475.3 kJ? Harus diingat, soalan bertanyakan berkaitan dengan ketinggian Superman daripada permukaan bumi, bukan ketinggian Superman. Jadi untuk pertama sekali, kita mesti mencatat dan mengeluarkan maklumat yang telah diberikan dalam soalan. Yang pertama, TKG, tenaga keupayaan graviti, sama dengan 475.3. Kita tukarkan ke dalam SI unit, iaitu 475,300 Joule. Jisim Superman 70 kg dan graviti 10. Rumus yang kita gunakan, TKG sama dengan MGH. TKG di sini kita gantikan dengan nilai 475,300 Joule, sama dengan M ialah 70 kg, G ialah 10 dan H ini yang kita ingin cari. Seterusnya, untuk dapatkan H, 475,300 Joule dibahagikan dengan 70 kg darab 10. Maka H di sini iaitu ketinggian Superman daripada permukaan bumi ialah
679 meter. Untuk makluman, 679 meter adalah ketinggian sebenar menara PNB. Ini adalah fakta. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.